Okey semua, Assalamualaikum. Jom kita belajar algebra lagi sekali. Okey baik, dan seperti biasa kita akan mulakan dengan asas algebra dahulu, iaitu tambah pernah jadi tolak, tolak pernah jadi tambah, darab pernah jadi bahagi, bahagi pernah jadi darab. Okey baik, sekarang ni kita tengok sini. 2 sama dengan negatif y per 3. Okey, dan seperti biasa ini bahagi. Jadi bahagi pindah bawa sekali negatif ni, bahagi pindah jadi darab. Okey, dapatlah 2 darab dengan negatif 3 sama dengan y. 2 darab negatif 3 dapatlah negatif 6. Okey, settle. Okey, ni pula 2 sama dengan y tolak 3. Okey, ni pula apa dia? Ini y tolak 3. Tolak 3 ni kita kena pindah. Jadi tolak pindah jadi tambah. Tambahlah 3. Semua y dapatlah 5. Okey, settle. Okey, lepas tu seterusnya macam pula kalau 2 sama dengan negatif 3y. Okey, negatif 3y ni ialah darab, sebab antara 3 dengan y ni dia tak ada tambah atau tolak, jadi kita pindah ke sebelah. Dapatlah y bahagi negatif 3, y lah 2 bahagi negatif 3 sama dengan y. 2 bahagi negatif 3 dapatlah negatif 2 per 3. Okey, settle. Tengok negatif ni dekat tengah-tengah sebelah garis ni. Okey, settle. Okey, lepas tu pula ialah ini 2 tambah 3 tambah y sama dengan 2. Okay, jadi kita nak tinggalkan y seorang-seorang. Kita nak cari nilai y, kena tinggalkan y seorang-seorang. Pindahlah 3. Okey, ini by default dia tak ada simbol apa-apa. Maksudnya dia tambah. Jadi bila pindah jadi tolak, dapatlah y sama dengan negatif 1. Okey, settle. Okey, settle satu masalah. Okey, kita pergi ke terus. Okey, macam mana kalau macam ni? Okey, kita pindah kalau macam ni. Contohnya macam 2x. Ya Allah, apa ni? 2x tambah 3 sama dengan x. Okey, baik. Sekarang x ada 2 tempat, satu sini dan satu sini. Okay, jadi kita nak macam mana? Okey, ingat kalau macam ni kita kumpulkan jenis-jenis ni. Jadi ada x dengan ada x, yang tak ada x dengan yang tak ada x. Jadi ini pindah ke sini, dapatlah 2x. Okey, ini tambah x pindah jadi tolak. Ini tambah 3 pindah jadi tolak 3. Okey, lepas tu kita apa? Kita boleh tolak 2 tolak x, dapatlah 2 tolak 1x. Okey, ini tak ada, kalau tak ada nombor maksudnya 1. 2 tolak 1x dapat 1x, ataupun letak je x sahaja. Ini kita kekal. Okey, settle masalah. Okey, baik. Seterusnya kita cuba nombor yang lain. Kita telah 3x tolak 4 sama dengan 2x. Okey, jadi macam tadi juga, okay, kita kumpulkan x dengan x, yang bukan x dengan yang bukan x lah. Jadi ini pindah ke sebelah. Jadi 3x, ini positif 2 pindah jadi tolak 2. Ini negatif 4 pindah jadi tambah 4 lah. Okay, jadi 3 tolak 2 dapat 1, dapat 1x sama dengan 4. Okey, senang sahaja. Okey, kita buat lagi. Okey, kita buat contoh lain. Kita lah 4x tambah 6 sama dengan 3x. Okey, jadi kita jadi 4x tambah 6 sama dengan 3x. Okey, macam tadi juga kita kumpulkan x dengan x, yang bukan x dengan yang bukan x. Jadi 3 ni pindah, jadi dapatlah 4x tambah 3 kan, pindah jadi tolak 3. Okey, ni tambah 6. Okey, ingat nombor, ambil simbol yang belah kiri dia, tambah 6 pindah jadi tolak 6. Jadi 4 tolak 3 dapatlah 1x, ataupun kita tulis je x. Sama ni. Okey, settle. Okey, contoh yang lagi satu, contoh macam 7x tolak 2 sama dengan 6x.
Okey, macam tadi juga kita kumpulkan X dengan X yang bukan X dengan yang bukan X lah. Jadi 7 jadi 7X ini pindah positif 6X pindah jadi negatif 6X. Tolak 2 pindah jadi tambah 2. Okey. Jadi 7 tolak 6 dapat 1X sama dengan 2. Okey, settle. Okey, kita tak habis lagi, kita habis belajar lagi. Kita cuba yang ni pula. Okey, macam mana contoh macam 2X tambah tambah lah, tolak 2X soalan lain lah. 2X tolak 4 sama dengan X tambah 3. Okey, jadi macam tadi juga kita kumpulkan X dengan X yang bukan X dengan yang bukan X. Jadi okey, ni pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Jadi 2X positif 1X pindah jadi positif X pindah jadi tolak X. Negatif. Lepas tu 3 ni salin balik. Negatif 4 pindah jadi tambah. Okey, jadi 2 tolak 1 dapat X. 3 tambah 4 7. Okey, settle. Okay, contoh lain. 3X tolak 2 sama dengan X. Sama dengan 2X. Sama dengan 2X tambah 1. Okey, macam tadi juga kita kumpulkan X dengan X yang bukan X dengan yang bukan X. Jadi ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Dapatlah 3X. Positif 2X pindah jadi negatif 2X. Okey, lepas tu ni 1. Tolak 2 pindah jadi tambah 2 lah. Tolak pindah jadi tambah. Dapatlah 3 tolak 2 dapat 1X. 1 tambah 2 dapat 3. Okey, settle. Okey, lepas tu sekejap. Okey, sikit besar. Okey, yang kita cuba buat lain pula. Contoh macam 4X tolak 5 sama dengan 3X tambah 3. Okey, jadi itu macam tadi juga kumpulkan X dengan X yang bukan X dengan yang bukan X. Dapatlah 4X ini pindah. Tambah 3 pindah jadi tolak 3X. Okey, tambah 3X pindah jadi tolak 3X. Okey, ni salin balik. Okey, ni pula pindah negatif 5 pindah jadi positif 5 sama 5 lah. Okey, 4 tolak 3 1X. 3 tambah 5 dapat 8. Okey, settle. Okey, contoh lain ialah apa lagi ya? Contoh ni 7X tolak 1 sama dengan 6X tambah 4. Okey, dan jadi macam tadi, iaitu kita kumpulkan X dengan X yang bukan X dengan yang bukan X. Jadi 6 ni pindah sini, negatif 1 ni pindah sini. Dapatlah 7X. Positif 6 pindah jadi tolak 6. Okey, lepas tu 4 ni salin. Tolak 1 pindah jadi tambah 1. Jadi 7 tolak 6 dapat 1. 4 tambah 1 dapat 5. Okey, settle. Okey, soalan last lah, last. Okey, macam 6X tolak 7 sama dengan 5X tambah 10. Okey, dan macam biasa macam tadi, kumpulkan X dengan X yang bukan X dengan yang bukan X. Jadi 6X ni pindah, positif 5X pindah jadi negatif 5X. 10 ni salin, negatif 7 pindah jadi tambah 7. Okey, dan tolak 5 dapat 1. 10 tambah 7 dapat 17. Okey, itu saja. Okey, setakat ini saja dulu video kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.